Assalamualaikum guys, selamat pagi. Okay, pagi ni cuaca mendung guys ya, macam nak hujan. So ayah nak ambil buah pisang guys. Buah pisang tu dalam kandang dalam kandang itik kan. Ayah nak ambil buahnya. Ini itik ayah ni guys. 2 ekor ya, ibunya. So itu bapa dia yang kejam. Tu anak-anak di luar guys. Ayah tak campurkan dia ya, sebab ayah dia nakal sangat-sangat. Okay, itulah buah pisang yang ayah nak ambil guys. Pisang apa ni ayah tak tahu, tapi sedap lah ya. Dia untuk makan-makan pencuci mulut je guys. Okay, so ayah nak letak dulu kamera tu molek-molek di situ guys ya. Just dulu, biasalah video-video kita buat sendiri, just suka-suka guys ya. Macam tu lah. Okay, tu I yang tengah agak-agak cap. I tak biasa ambil buah-buah pisang ni guys, tapi I cubalah ya, sebab suami tak di rumah. So I tebas dia buah pisang tu, ambil kau. I put tu lagi. Sekali lagi guys, tu dia. Berat juga buah ni guys. Okay, so batang dia I tinggal dulu di situ, biarlah tunggu cik suami balik, biar dia settlekan batang dia tu guys. Kita bawa dulu pergi ke sana guys ya. Okay, itulah dia. I tengah buah pisang. Saya melangkah lagi dia. Allah payah juga guys ya. Tu dia. Kasut boot ni berat guys. So I memang kena pakai guys, sebab apa ya, geli satu kan, lecak-lecak tu punya. Lepas tu ada pacat guys bila hujan kan. Biasalah, saya nak menyesuaikan diri hidup di kampung. Tapi seronok guys hidup di kampung ni. Okay, so I bawa dulu ni kameranya. Itu dia, itu itik air guys. Malam tadi hujan, so banyak air bertakung di situ. Suka dia ini anak-anak dia guys ya. Okay, dah ada 2 bulan umur dia ya. Ini buah dia, I nak bubuh dulu dalam rumah. Kan ke dalam lah, ke luar tu dulu. Okay guys, so I nak sapu-sapu dulu rumah ini, sebab anak tidur lagi kan. Dia cuaca nak hujan, so I cepat-cepat sapu tempat dulu guys ya. Okay guys, sampai sini dulu video I. Jumpa lagi di next video I selanjutnya. Sehat-sehat guys, panjang umur, murah rezeki. InsyaAllah kita jumpa lagi di video lah ya. Okay, selamat berpuasa. Assalamualaikum. Bye.